Hari ni kita nak cakap pasal Generation Strawberry ataupun Gen Z. Okey, Gen Z yang dikenali sebagai Generation Strawberry. Kenapa strawberry? Strawberry ni nampak manis bila makan masam, nampak tegak bila pegang, right? Lembik. Generation Z ni memang dikenali sebagai satu generasi yang lembik, yang malas, yang tak beradab, apa lagi yang tak fikir masa depan dan sebagainya. Okey, macam inilah. Dia ada beberapa perspektif. Cuma kali ni orang nak cakap lain sikit. Gen Z, suka ataupun tak, anda adalah masa depan untuk umat. Dan bagi anda yang Gen Y, Gen X, jangan give up untuk membangunkan potensi Gen Z ini. Ini tanggungjawab kita. Seperti mana tok nenek kita tak pernah give up untuk bangunkan potensi kita. Ini giliran kita untuk bangunkan potensi Gen Z. Kita sama-sama bekerja sama. Jangan lupa, walaupun mereka Generation Strawberry, dia istimewa. Kita takkan sampai orang sanggup nak naik Cameron semata-mata nak cari strawberry. Gen Z ada nilai dia. Yang penting sekarang ni garap dan asah, kerana Gen Z adalah masa depan untuk umat. Dan bagi Gen Z pula, jom, kalau orang kata kita tak beradab, tambah adab tu. Kalau orang kata kita malas, jadilah rajin sikit. InsyaAllah anda akan jadi luar biasa. Apa?